A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sedar tak sedar kita telah pun berada di 15 Ramadan. Kejap je masa berlalu dan saya kira baki 14-15 hari ni akan terasa dengan lebih cepat lagi dengan persiapan rayanya, dengan cuti dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya nak mengajak kita semua untuk sama-sama kita fastabiqul khairat, yakni berlumba-lumbalah kamu pada mencari kebaikan di Ramadan ini. Dan saya syurkan pada saya dan kita semua, apa salahnya kiranya kita menganggap setiap malam di bulan Ramadan yang berbaki ini adalah Lailatul Qadar. Kita anggap setiap malam tu Lailatul Qadar, supaya setiap malam kita terus semangat untuk menghidupkan malamnya. Siangnya berpuasa, malamnya dengan ibadah. Dan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan bakal meninggalkan kita. Oleh kerana itu kata ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Allah yang rabbani, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Ada orang bila datang Ramadan ni puasa sebab Ramadan, tarawih kerana Ramadan. Lepas habis Ramadan tak nampak batang hidung di masjid. Itu kita tak nak. Tanda kita ni hamba Allah. Bila puasa kerana Allah, solat tarawih kerana Allah, tandanya selepas Ramadan kita masih meneruskan momentum itu. Kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala, ya, kata beliau, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihatlah mereka pada hari perayaan mereka dengan baju yang indah, dengan berseronok dan sebagainya. Tetapi kalau kalian ingin melihat orang beriman, orang mukmin, tengoklah mereka di masjid ketika waktu subuh. Jadi tuan-tuan dan rahmat sekalian, saya yakin Ramadan ni ramai yang istiqamah lepas sahur di mari solat subuh di masjid. Tapi lepas Ramadan jangan terus huyup, jangan terus tak nampak. Kena datang juga, sebab afdalnya orang lelaki itu solatnya di masjid. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Masya Allah. Itu tadi sedikit tazkirah daripada Ustaz Muhammad Hassan Adli bin Yahya Al-Asia Huza, jurucakap bagi Masjid Sarjana KLIA Darul Ihsan. Dan ya Ustaz, Ramadan ni adalah mungkin satu bulan untuk kita menjadikan amalan-amalan tu satu disiplin lah. Dan kita meneruskan di bulan yang akan datang, Syawal dan seterusnya insyaAllah. Tapi salah satu amalan yang mungkin kita boleh teruskan adalah berinfak. Dan kita nak bercerita tentang Masjid Sarjana KLIA Darul Ihsan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa sebenarnya keistimewaan pembinaan masjid ni? Nah, Masjid Sarjana KLIA Darul Ihsan letaknya di Sarjana KLIA, yang mana masjid ni luar biasanya kerana dia adalah, boleh katakan sebagai pintu masuk ke negara Malaysia melalui Selangor. Yang mana dia letak laluan utama nak pergi daripada KLIA, nak pergi ke Cyberjaya, nak pergi ke Putrajaya, nak pergi ke KL. Jadi insya-Allah masjid ini akan menjadi tempat persinggahan para pelancong yang datang ke Malaysia. Sebab dia adalah antara laluan yang utama. Dan yang menariknya juga, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, masjid adalah masjid wakaf sepenuhnya, dan kita mengekalkan ciri Islam dan Melayu itu. Jadi saya kira orang yang membina, mereka yang sama-sama membina Masjid Sarjana KLIA ini, kita bukan setakat dapat pahala infak je, tetapi akan dapat juga pahala untuk berdakwah. Sebab apa? Berdakwah kepada pelancong. Pelancong datang tengok, cantik masjid ni. Maka dengan cara itu mudah-mudahan terbuka hatinya untuk mengenal Islam. Jadi insya-Allah ya, masjid ini akan menjadi satu mercu tanda dan daya tarikan kepada masyarakat di sekeliling dan kepada pelancong. Dan tambahan pula dekat kawasan kita ni pun pusat komersial dan kawasan perumahan pun sedang pesat membangun. Dan insya-Allah boleh memuatkan seramai 4,000 orang jemaah dalam masjid ni. Dalam satu masa. Betul. Oh, besar kalau 4,000 ramai. Dan mungkin ini antara visi dan misi yang ada bagi Masjid Sarjana KLIA Darul Ihsan. Tapi nak tahu juga Ustaz, kenapa dah sekian lama belum lagi pembinaan ini dimulakan? Baik, sebenarnya betul ya, Irfan, ada penonton Nasi Lemak Kopi O sekalian. Dah 3 tahun dah kita usaha untuk mencari dana untuk menyiapkan masjid ini. Dan saya alhamdulillah ya, daripada berkat daripada orang ramai yang menyumbang, adalah kita punya dana tu. Cumanya ada 2 sebab kenapa masjid ni dia lambat untuk dibina. Yang pertama kerana orang yang menyumbang itu dia sumbang RM1, RM2. Alhamdulillah, bukan tak bagus, tapi dia melambatkan. Sebab itu kita nak gunakan peluang Ramadan ini, kita mengharapkan ahli korporat,
ataupun tuan-tuan dan puan ambil peluang, saya kira Ramadan ni ramai orang suka berinfak. Kita bagilah yang lebih untuk pembinaan masjid ni. Okey, yang kedua, sebab apa lambat proses nak bina ni? Kerana pihak JAIZ meletakkan syarat kalau nak bina masjid kena ada dana sebanyak 50% dulu. Sekarang ni untuk bina masjid Sarjana KLIA Darul Ihsan ni keseluruhan projeknya memakan belanja 20 juta. Jadi kita faham dengan harga kos barang dan juga dengan Allahumma salli Muhammad dengan keadaan sekarang ni, dan bukan kita nak buat bangunan luar aje. Fasiliti dalam tu semua memakan kos yang besar. Maknanya kita perlukan 10 juta ringgit untuk memulakan pembinaan. Baru boleh mula. Kalau pergi kat kawasan ni orang kata tak ada apa pun, memanglah sebab belum cukup 10 juta tu lagi. Jadi sebab tu saya nak mengajak pada penonton semua yang baik hati ni untuk sama-sama orang kata apa, sama-samalah dengan kami di pihak Masjid Sarjana KLIA ni untuk menyiapkan masjid ni insya-Allah. Di dalam masa yang terdekat lah. Dan mungkin macam Ustaz kata tadi, dalam bulan Ramadan ni ramai yang suka berinfak. Dan kita tahu rakyat Malaysia ni pemurah yang mereka ni ingin membantu, suka membantu, dan mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana antaranya cara untuk mereka membantu mempercepatkan pembinaan Masjid Sarjana KLIA. Baik, saya nak syorkan beginilah penonton sekalian, saya dan kita semua. Kalau boleh kita berilah infak kita RM100. RM100, insya-Allah, yakin dengan janji Allah, takkan mana qasad sadaqatun min mal, itu hadis Nabi takkan kurang harta kita walaupun sedikit dengan infak sedekah kita bagi RM100, insya-Allah buat secara one off ataupun secara berkala. Dan kalau saya kira begini, rakyat Malaysia di Malaysia, umat Islam di Malaysia ada 22 juta lebih kurang. Maknanya kalau kita dapat 1% cukuplah. Dalam 200,000 orang yang menyumbang RM100, insya-Allah cukup jumlahnya 20 juta. Jadi terus menyumbang QR code yang tertera ataupun nombor akaun yang tertera. Buat sekarang, jangan tangguh-tangguh. Kalau tuan-tuan puan nak tanya soalan, ada nombor telefon yang ada di situ, boleh tanya untuk maklumat lanjut. Mudah-mudahan, yakinlah tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan sumbangan kita ni, kita bina masjid ni. Kata Nabi dalam hadis, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina rumah Allah, ikhlas kerana Allah, Allah akan binakan baginya satu mahligai ataupun rumah dalam syurga. Masya Allah. Jadi sama-samalah kita membantu menyegerakan pembinaan Masjid Sarjana KLIA Darul Ihsan ni. Dan mungkin macam Ustaz kata tadi, matematiknya, kalau 22 juta orang kat Malaysia ni, seorang sumbang RM100, insya-Allah tak payah tunggu lama-lama. Tak ada tunggu 50%, tak ada. Dia terus boleh jalan dan insya-Allah terus menyiapkan. Dan mungkin akhir sekali Ustaz, pesanan ataupun nasihat terakhir bagi penonton-penonton Nasihat Kopio yang akan kita menamatkan Ramadan ni. Saya mengharapkan supaya Ramadan ini betul-betul memberi manfaat kepada kita, menjadi hamba Allah yang Rabbani tadi. Dan saya menyerulah sekali lagi kepada penonton sekalian untuk sama-sama membantu kami untuk menyiapkan. Saya harap sangat lepas Ramadan ni boleh terus jalan projek ni, insya-Allah. Masya-Allah, insya-Allah. Jadi Ramadan kita penuhkan dengan berinfak bersedekah, dan mungkin Syawal dan mungkin seterusnya kita boleh nampak dah masjid ni mula dibina berkat Ramadan ni, insya-Allah. Jadi kita nak ucapkan sekali terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hassan Adli bin Yahya Layas Yahuza, jurucakap bagi Masjid Sarjana KLIA. Ustaz, terima kasih dan semoga dipermudahkan. Dan baik, itu antara yang penyampaian kita nak sampaikan kepada anda. Tapi Mira pula katanya ada sesuatu yang istimewa berkenaan dengan K-drama. Mira, apa ada Mira?